Tak ada terjejas. Bagi Imam Bukhari tak ada terjejas. Ini bergantung kepada orang lah. Kalau dia hilang khusyuk dia, terjejas lah. Kalau tidak, tak. Yang ketiga, perempuan yang berhaid dan perempuan yang bernifas tidak boleh bersembahyang. Tidak boleh bersembahyang. Sebab dia sebutkan tadi kan dalam hadis ni, Maimunah kata, kanat takunu haidan la tusalli. Dia berhaid, tidak boleh bersembahyang pada ketika, tak boleh sembahyang. Yang ni orang yang berhaid tidak boleh sembahyang. Dapat diketahui juga daripada hadis ini. Yang keempat, harus tidur melintang di hadapan orang yang sedang bersembahyang. Harus, bukan molek, harus. Bukan nak suruh, tak, boleh. Kalau berlaku lagu tu ada keadaan-keadaan tertentu, tak apa. Yang kelima, harus bersembahyang dengan memakai pelapik atau sejadah, sama ada kecil ataupun besar. Sejadah boleh, boleh berlaku. Tidak kata semaya kena atas tanah, tak. Dengan adanya hak lagu ni kan, nampak maju kan. Boleh jadi sejadah zaman dulu kasar, tikar gitu je. Hak ni sejadah Nabi ni tikar je, tikar daripada daun tamar tu. Kalau besar dia panggil hasir, tikar. Kalau kecil dia panggil khumrah. Hak lagu ni boleh guna. Zaman berkembang. Lepas tu orang guna apa dia, kapet. Orang guna yang lembut-lembut, macam-macam, baldu, kain baldu macam-macam guna. Boleh guna, tak apa. Tidak kata tidak mahu terkena kesan ibadat, misalnya tanah tu, tak apa. Kesan ibadat tu benda maknawi berlaku. Benda maknawi berlaku. Bukan nak zahir, atas zahir tu tidak. Duk comot dai, tak perlu lagu tu. Pakai pelapik tak apa, besar kecil. Ini dalil menunjukkan bahawa Nabi SAW ada ketika yang semaya dia lapik, tak apa. Jadi orang-orang yang kata semaya kena mesti atas tanah, tak betul lah. Ada memang dia semaya atas tanah pun ada juga. Tengoklah, tengok keadaan lah. Tetapi hak dia semaya atas tikar ataupun hak orang panggil khumrah, sejadah saat ni, memang ada di dalam hadis. Bila begitu, kalau kita nak pakai seumur pun tak apa. Sebab Nabi SAW bukan pakai sekali ni, banyak kali. Kalau kita kata sekali, nasabah juga. Kalau kita kata tak boleh, kita buat kebiasaan. Ni banyak kali. Bila banyak kali, kita nak seumur pun tak apa. Sebab nak baca surah sajdah tu lah, dalam pagi sembahyang Jumaat, buat seumur pun tak apa. Dia bukan banyak kali Nabi buat, dia bukan buat sekali. Ulama mengatakan kita nak buat seumur Nabi buat, kalau dia buat beberapa kali, kita boleh buat seumur, tak apa. Tapi kalau dia buat sekali, jangan kita buat seumur. Buat sekali, tapi kalau dia buat banyak kali, kita nak buat seumur, nak pakai lagu tu pun tak apa. Tapi dalam mazhab Hanafi dia kata tak molek juga kalau buat seumur. Kalau semaya subuh pagi Jumaat tu duk baca tu seumur, tak molek. Betul Nabi banyak kali buat, tapi dia tidak seumur. Ya kita buat seumur tu apa? Dia kata, tengok siapa setara tu, biarlah tu. Dalam mazhab Syafi'i terima kalau nak baca seumur pun tak apa. Sebab apa? Sebab benda ni Nabi bukan buat sekali, banyak kali. Hak lagi kata tak boleh kita buat tetap lagi. Pasal apa? Walaupun banyak kali, tidak seumur. Tidak setiap kali pagi Jumaat tu, tak. Itu beza pendapat lah, tak apalah, kita boleh terima belaka mana-mana pun. Hafiz Ibn Hajar tidak berkata apa-apa tentang bara'ah ikhtitam bab ini. Bara'ah ikhtitamnya terletak pada ayat-ayat berikut. Bara'ah ikhtitam ini keunikan kitab Sahih Bukhari ni. Dia kalau start bab apa-apa, dia mesti ada isyarat permulaan. Bila habis sesuatu bab, dia isyarat sudah, akhir, tamat, selesai. Dia ada skalanya. Hafiz Ibn Hajar dia kata tamat di sini maksud tamat bab ni, selesai, habis bab ni, nak masuk bab baru pula. Bapa buat gini, dia kalau tak ada bab dia straight gitu jemu, letih, kita letih. Dari segi perasaan tu, jiwa. Itu psikologi buku lah, psikologi buku. Dengan adanya bab-bab ni, kita rasa sudah habis dah, sekal. Masuk bab baru, semangat baru pula, segar pula. Segar pula. Itu tujuan. Dan dia nak cerita ada dulu ada kemudian, ada permulaan, ada akhirnya.
Imam Bukhari nak isyarat di sini bukan akhir kitab ni saja, akhir bab ni saja, akhir hidup kita. Akhir hidup kita. Setiap orang yang hidup ada mati. Ada permulaan, ada tarikh lahir, ada tarikh mati. Dia kena ingat hak tu. Imam Bukhari dah nak tanam tu. Pelajar-pelajar dia nak suruh ingat mati semua. Sebab apa? Dengan mengingatkan mati tu, jadi orang ni jadi betul molek hidup dia. Perjalanan hidup dia molek. Dan dia insaf, sedar, tak khabar. Kalau ingat kemati. Ingat kemati juga memberi semangat yang kuat kepada seseorang. Kalau nak buat semasa hidup ni lah. Dah mati, dah sakit tak boleh nak buat dah. Usah kemati. Dah sakit je, tak boleh nak buat dah. Sakit kepala saja tak boleh dah. Pening kepala tak boleh dah. Pakai tidur je lah. Jadi kalau nak buat apa-apa, buatlah semasa hidup. Sebab ke mana-mana pun mesti ada hujung dia, ada akhir dia. Sebab itu ada satu syair Imam Bukhari. Imam Bukhari pun penyair juga. Dia kata mithlul bahaimi la tara ajalaha, mithlul bahaimi la tara ajalaha hatta tusaqa ila al-majazir tunharu. Kamu jangan jadi seperti binatang ternakan yang tak nampak dia nak mati, tak tahu dia nak mati, tak nampak ajalnya, sampai orang hek dia buat pergi ke tempat sembelih, lalu disembelih dia di situ, tak khabar lagi. Jangan jadi lagu. Kita tahu dah nak mati, jadi kita kena buat gapo-gapo dalam hidup ni. Biar mati jangan tinggal batu nisan saja. Jangan boleh tengok orang boleh tengok batu nisan. Biar ada sesuatu kita buat semasa hidup di dunia. Kau besar, kau lama, kau panjang hidup. Itu hakikat hidup. Dengan matinya tubuh, kalau ada jasa, ada benda yang buat, tak mati sebenarnya. Dari segi pahala pun siapa semacam kita. Sebab Imam Bukhari, setiap kali orang nak baca kitab dia, siapa semua dia mati selama mana dah 1000 tahun lebih. Siapa semacam orang duk nampak semacam kehebatan dia, duk kaji semacam tak habis-habis. Orang ingat tak cara aku kubur dia apa tak cara hak tu tu benda hak dia buat. Masing-masing ada hak menempa sejarah, hak buat gapo-gapo dalam sejarah besar-besar kan ada. Sekurang-kurang masuk dalam buku sejarah tu. Dia ni telah buat gini-gini, menara berkembar. Biarlah. Ada juga. Nanti pada tak ada gapo satu. Misalnya kita kata ini barang ikhtitam isyarat kepada tamat ataupun habis bab ini. Barang ikhtitamnya Hafiz Ibn Hajar tak sebut senyap dia sini. Barang ikhtitamnya terletak pada ayat-ayat berikut. Solat jenazah ke atas wanita yang mati dalam keadaan bernifas. As-salatu 'alan nufasa. Nufasa di semaya maya. Semaya maya orang mati saya. Orang mati beradu. Semaya orang mati ni kena mati lah, kan mati lah tu. Mati lah tu. Siapa-siapa pun orang lain pun akan orang semayakan dia. Kena ingatlah, akan sampai masanya kita orang semayakan jenazah kita. Hak mati beranak macam-macam lah. Hak mati begini, hak mati begini, itu sebab yang zahir. Bila mati orang semaya, situ isyarat. Bila semaya tak ada habis dah lah kita. Sudah dah lah. Sudah. Yang kedua, duduk pada la tusalli dalam hadis tadi. Tidak bersemaya. Hak tidak bersemaya ni orang mati. Selagi hidup orang Islam kena semaya. Sebab itulah Nabi SAW kata, jangan kamu jadikan rumah kamu kubur. Apa maksud kubur? Tak semaya. Kamu tak semaya dalam rumah, jangan. Sebab kubur ni tempat orang mati. Tak ada semaya. Isyarat kepada bila kata tak semaya tu dalam kubur. Bila mati, kena ingat tu. Suruh semaya ni selagi kita boleh semaya. Dan kita tak boleh semaya, tak ada lah, habis. Kira-kira lah, habis. Beliau berbaring di hadapan tempat sujud Rasulullah SAW. Itu semua isyarat kepada mati, keadaan mati berlaku. Maimunah kan baring. Keadaan tu, keadaan orang mati tu berbaring lagu tu. Bila orang mati, orang terlentangkan dia depan orang ramai, orang mayat.